Kayu. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, jumpa lagi di channel aku. Kali ni aku solo je, geng. Alhamdulillah petang semalam dapatlah 3 kilo 400. Ada kerai seekor, ikan terubul besar-besar malam. Petang malam, mujurlah pergi tengok. Kalau tak pergi tengok lah. Hari ni aku nak pergi tengok jaring. Semalam aku dah tambah sikit. Lepas tu pagi ni kalau dan yang mana tak kena tu aku nak alih lah. Tengoklah kalau aku rakam, kalau aku rekod, kalau tak rekod tak payah rekod lah. Moga sahabat-sahabat pun murah rezeki, dipermudah segala urusan, diberi kesihatan yang baik. Okey, jom kita pergi tengok jaring kat bawah ni je ni. Tak tahulah kena ikan ke tak. Kita tengok. Oh, lekat. Lekat. Hai. Benda ni. Banyak ke ikan. Oh, jatuh. Tak kena weh. Jaring lembut tak kena. Di ujung ni nampak dah seekor, tapi jaring ni duduk ke tepi, tak ke tengah. Ni nak duduk tengah sikit. Tak ada kerai. Pok ni selalu ada kerai. Jaring duduk tepi. Batang kayu. Kerai bagi semangat je petang malam. Ada seekor, sebarau dah busuk. Sebarau dah busuk dah. Ni petang semalam. Jaring okey. Tak ada kat teruk sangat. Alhamdulillah lah, geng, baru dapat sebarau. Layak buat botok je. Tengok ini pula. Pecah depan ni. Mana nak kena ikan. Bergolong atas. Siapa lah pasang semalam. Tegang kat jaring. Alhamdulillah, kena jugalah. Terubul saya 3 inci. Terubul besar-besar kan. Kalau turun 2 inci setengah, 2 inci suku, puas ngotik. Ikan perkasam. Saya 3 inci lah. Dekat saya 3 inci. Besar terubul. Pagi-pagi dah warm up dah. Ngangkat jaring lekat. Kat ditunggul. Lagi seekor ikan perui. Ni baru ikan perui. Tadi ikan terubul. Tak ada ikan monster ni. Boleh lah. Nanti aku tunjuk beza dia. Jaring 2 inci setengah. Tak ada ikan malam-malam. Payahlah masalahnya ke. Seorang ni nampak. Pas kau dalam geba ni. Dia tak nak kalui.
Anak kalui. Hai. Okey ke? Okey. Kena pula anak ha. Aduh. Jari ni pula lembut. Lama juga dah ni. Kasam lah. Naik ke atas ni. Payah kan seorang ha. Tengok. Im tak ada kerja. Wan pun ada kerja. Kadang 12 hektar kata dia. Ha, ada pun. Kena pasang jaring kecil lagi. Tapi aku tak sempat lah ni hari ni. Kecil banyak ha. Stok berkasang. Baru ni yang dapat baru ni dengan im banyak tu. Aku buat dapatlah 5 kilo lebih. Tak ada apa habis. Ni nak buat stok bulan puasa. Bulan puasa pun nak jual. Tak ada kan. Seorang 2, seorang 3. Habis. Belah bawah ni banyak ikan kecil. Tapi tak boleh turun seorang. Payah. Jaring 3 inci setengah pendek dengan 3 inci pendek. Hari ni dia dah naik sikit ni kan. Dalam sekaki. Berita dari acak semalam. Member dia cakap naik sikit. Tapi tak keruk. Hanyut ke bawah. Mana ha geng? Duduk depan ke belakang ke sama je. Musik-musik. Batu dia ringan lah. Betul-betul duduk depan batu ni. Depan kayu ni. Betul-betul lepas bawah ni. Oh sedap. Ringan batu depan ni. Ada lampang seko. Jom tengok lampang. Jadilah semalam kala. Pagi ni lampang. Jangan kosong je geng. Lampang ni ada spesies dia berbunyi. Tahu kita lepas. Batu tu nak betul-betul depan balok tu. Baru sedap. Ikan main depan balok tu. Ni hujung. Batang kayu. Patut berat je. Okay geng, seterusnya pot ni pot harapan ni. Tenggelam pula jari. Dia lekat. Belakang kotak. Petang ni kemudian tak tengok jari ni. Aku tinggal lagi ni. Baik esok aku cuti. Petang ni ada hair anak asrama pula. Tak ada. Pot lawa kan. Pot lawa. Pot mengundang kerai. Tapi kerai tak ada. Ni punya lawa kan. Ingat kompau dah. Ni juga ada kemperah seko. Ada. Lawa pot ni. Dia dah kemperah seko. Ada.
Perih dah bergulung-gulung. Tak kena kan kerih. Lampang-lampang, cerdik dia. Alhamdulillah, adalah. Janji tak kosong. Okey. Ya geng. Malah ada juga sini. Okey. Sikang dengan lampang jauh. Pagi ni tak tahulah. Sunyi je. Air bersih. Oh tu. Kerai. Sudah lama tak berjumpa. Yang bertanya-tanya tu. Kerai kuning ni. Kerai terberok. Ada naik ni. Tahun lepas tak dapat langsung. Seekor pun tak dapat. Kerai kuning. Tahun ni ada naik. Tapi tak besar ha. Ke depan. Melintang. Kerai kuning. Kerai terberok. Amazing cakap. Tak tahulah kerai kunyit ke. Tapi rasa sama je dengan kerai kunyit. Cuma kadang-kadang ada colour dia tak pekat. Ada colour dia pekat. Boleh lah geng. Janji ada. Seekor je. Cari lawa. Lawa sangat jari ni. Ujung ni je bersampah. Depan molek tak bersampah. Seekor je lah rezekinya. Alhamdulillah lah. Rezeki juga. Lawa orang duduk tengah air. Tapi tak ada kerai-kerai lampang. Gimana ikan ni geng? Malam sini ada juga kemperai. Seekor. Pagi ni kumpau berdarah. Tak suka kata kemperai. Kumpau terus. Okey lah. Okay, tak kena dah. Malam kena kerai seekor. Saya 550 berapa, 60 gram ke. Tak sampai pun 700 gram. Kerai trik ni ringan ringan. Lalu kalau saya tu dah 700 gram lah. Timbang dah 2-3 kali lah. Ringan. Setengah kilo je. Tak ada lah. Pagi ni dia tak bagi. Dia tak memberi. Utas tadi aku alih kat sini. Nasib lah kena ikan apa. Esok lah pula tengok ni. Kerai lampang ke, tengalan ke, ubi ke. Kotor dalam bot ha. Tak cuci lagi. Tunggu siap tu semua tu. Oh cuci. Sama je ni, penuh daun lagi dah. Okey, jom. Oh tak. Mengecewakan tengok botol tu. Macam ada barang. Laju pula. Tapi aku tarik ke belah sini semalam. Takut lekat bawah ni. Bawah ni kuat lekat. Bawah ni. Aku tarik ke sini. Jangan pergi lepas belah sini. Sampah je lah kalau air surut sini. Tengok depan. Oh yo. Macam ikan tadi. Putih. Macam ikan. Terlucut. Tak apa jelas tak nampak. Macam ikan putih. Siapa? Nerak seekor ni. Anak kenerak. Alah kecil. Belum cukup. Saya sedap. Rezeki jugalah.
Tak ada ikan ni payah. Pasang banyak jaring ni. Tapi kalau dah tu je rezeki nak buat macam mana. Hari tu pun sebab aku pasang jaring yang kecil. Belah bawah tu banyak ikan kecil. Kalau tak banyak juga. Yang banyaknya jaring je lah. Tak ada lah kerai-kerai melanggar depan. Tak ada. Kita benang sampah. Lekat ni. Lekat ikan. Jaring 030. Lekat. Tak tengok kan takut ikan. Batang kayu. Tak ada kan. Oh ada 2 ekor. Ni ke tak ada. Baik nampak. Kat ujung bawah dia. Tutup dah kamera. Tak ada yang betul-betul sedap orang kata. Macam kerai ni ke. Besar-besar ke. Sedap. Tu je lah rezekinya. Tengok lagi ada 3 jaring ni bawah sana. Mana tahu yang tu meletup. Ni lah kerai. Patah kan tak lawa. Jangan nampak. Review kat korang. Ada lah. Ada. Kena lentang juga bawah dia. Nampak ni cerdik betul dah. Jaring aku duduk situ pun kena alih. Dia duduk tengah. Dia tak duduk tepi air. Nak bela jaring dulu. Dia, oh Allah, patutlah aku nampak putih je tadi. Tadi tak ada kan masa aku naik kan. Kena juga. Ini tak mati ni kepala duduk atas ni. Patutlah ada berlewak tadi. Nampak lalu. Tu dia. Tadi pagi tadi tak ada masa aku naik. Besar kan. Jaring 3 inci ha. Habis dia pulih rotan ha. Patutlah aku dengar belepah tadi. Kerat dekat kepala dia tu je. Lepas keluar tu. Yolah dulu. Malas aku kan ada gak tangan aku kan. Tak dapat. Jaring pun tak angkat lagi ni. Patutlah belewak tu turun. Nampak gorgon turun tadi. Jaring tu bersih ha. Dia tolong cuci. Ada lagi ni. Gorgon pula langgar jaring. Ada ha. Target. Okey geng. Pagi ni hasil agak mengecewakan lah. Tapi ada juga diberi rare ni. Ini dah aku dah dekat 3 tahun tak dapat ni. 3 tahun dah tak dapat. Kerai kuning. Lepas tu dapat ikan perui. Kecil je lah. Ni ikan teroboy. Ni teroboy geng. Kalau mata memerang dia nampak. Ni ikan rong. Ikan perui. Mata dia, ekor dia lain. Tengok teroboy. Body sama je. Spesies sama. Tapi lain sikit lah. Spesies macam teroboy jugalah. Tapi ni rare lagi lah. Ni biasalah. Sampah pun dapat 2 ekor. Kemperah 2 ekor. Teroboy 2 ekor. Anak gorgon 1 ekor. Kemperah 3 ekor. Ni pun dah busuk. Hari ni hasil ada lah kot. Tak sampai 2 kilo kot. 1,5 kilo, 1,800 itu je lah. Okey lagi. Tak ada buat
Tak ada buat video jual-jual lah kalau gini. Ini sekarang tengok kalau ada orang nak beli. Tak ada orang beli, aku buat simpan stok lagi. Jaring yang tu kena ular tu biar dulu. Kepala dia timbul tu, payah nak mati tu. Jaring ni mungkin aku angkat esok lagi. Hari ni aku tak larat Okey, jumpa esok. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Takat ni je lah mampu. Dah usaha dah, ikan tak ada. Okey, jumpa esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Pagi ni hasil 2 kilo lebih apa? 2 kilo 300 juga hasilnya. Ingat ke sekilo lebih je. Hmm. 2 kilo 300. Mantap. Jual ni. Ni 13. Ni 2 ekor pun 13. Hasil pagi ni. Ada mantap. Bye bye.